Bila saya sebut, are you ready? Panjang jawapannya, yes, yes, yes. Kalau ready panjang, 3 kali yes. Ready pendek, 1 kali yes. Are you ready? Yes. 1 kali. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? So kena jalan macam ni nak WWF. Macam diorang juga. Okay, thank you pada Coach Ijol. Untuk sesi tadi boleh tepukan untuk Coach Ijol. Oh main Tadi belajar AI. Cikgu rasa kalau jarum tu jatuh boleh dengar tau. Usul kan. Tapi dia tanya lawan darab Jepun. Lawan tapak Jepun. Cikgu dekat situ terlanggar-langgar. Tapi sikit orang main apa ni. Tak apa. Kita memang nak semangat macam tu kan. Dah naik bas satu malam, naik kapal terbang, takkan nak lembut-lembut kan? Okey, kita akan belajar petang ni. Session kita nak copywriting, content, online marketing. Kita akan habis pukul berapa petang ni? 6. Kata 9. Habis pukul 6 kenapa? Ada apa? Nak tidur lagi. Nak tidur awal lagi? Mandi kolam. Main perahu? Oh, mak nak pergi makan. Lagi nak buat apa bila awal? Oh, ya nak solat. Astagfirullahaladzim. Ya? Okey. Belajar ya? Belajar. Apa ni? Okey, kita nak mula. Tapi sebelum kita mula kan, cikgu cerita satu cerita. Kita borak dulu. Borak ni seronok sikit. Borak ni. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2023, kawan cikgu dia buat macam nak macam program nak kurus ni. Kena exercise. Cikgu pun daftar lah ni. Sebab kita nak kurus dari 2016. Dah lama kan? 2023 kita daftar. Macam sama ke kita pergi kelas sama? Sampai kelas tu kan, kita lah kena, dah lah kita yang bayar, kita lah kena lari. Kita juga kena lari kan. Apa tu, aku pun terpenuh. Apalah aku buat program tu 3 bulan. So selepas 3 bulan, banyaklah transformasi yang berlaku. Cikgu tak ada. Cikgu punya transformasi ialah bayarlah 3 bulan kan. Macam tu lah kan. Kawan cikgu dia menang fat. Kan nanti dia pertandingan dia bukan ikut berat tau, dia ikut fat reduce.